Kalau korang suka pergi camping ataupun korang suka beriadah ke, berkelah dengan kawan-kawan ke, aku sarankan korang dapatkan satu kipas portable camping fan ni. Yang ini memang sangat nice. Saiz dia tak besar sangat dan tak kecil sangat. So cukuplah untuk kita tembak angin, lagi-lagi kalau dalam kemah kan. Dalam kotak ni apa yang korang akan dapat adalah satu kipas ni. Nampak? Kita boleh buka. Ni kipas dia. Boleh cas menggunakan Type-C saja kat belakang ni. Ada display dia punya power dan juga bateri. Ini adalah button untuk buka kipas dan juga button untuk kita teleng-telengkan dia. So dia boleh geleng-geleng kepala macam ni tau. Nice tak? Tak dilupakan ada juga kaki dia bagi ni. So kita boleh jadikan dia sebagai kipas berdiri. Bila letak kaki ni lagi bagus lah sebab dia boleh tinggi lagi. Dan dah siap. Disebabkan aku tak cas lagi tapi aku nak tunjuk demo juga. Kipas ni dia boleh teleng-teleng kepala dengan hanya tekan button kat tepi ni. So dia akan pusing sendiri. Okay? Kipas tak pusing tapi teleng-teleng boleh lagi sebab power tak ada. Tapi dia ada sikit power untuk dia teleng-teleng. Jadilah kan untuk demo sekejap. Okay? So kalau korang suka camping, dapatkan kipas yang cantik ni dalam beg kuning dekat bawah. Ada kaki tinggi. Nice.